Assalamualaikum. Mari daripada mana bang? Dari Topak Kelantan. Oh jauh nak pergi RZ Fighter. RZ Fighter. Ni sikit. Pernah coating tak dekat motor ke, dekat helmet ke? Tak pernah lagi. Tak pernah lagi? Tak. Jadi kita nak test sikit. Jah boleh test boleh? Boleh. Kita test glossy atomic coating ni di helmet. Boleh. Kalau kita wangi. bawang apple. Biasa kalau kita contoh kita duduk follow awak-awak duduk belakang, okey kita jadi kecek Kelantan. Ayo. Dia kelebihan coating glossy ni dia fast result. Maknanya kalau kita sapu tu tak perlu tunggu lama. Biasa kalau kita basuh motor, siap basuh motor basuh tu kita lak kering gitu je ha. Mana kita boleh teraplah ni. Ni memang senang untuk kita pakai. Awak gini ya. Bila kita rak itu tubik tu. Ini untuk divisor pun boleh juga. Visor pun boleh juga. Untuk divisor pun boleh kalau lampu motor, body, apa ni? Exhaust. Stainless steel pun boleh. Boleh beli dig dah. Boleh beli. Bang wangi. Bang wangi ah. Fast result. Ni. Result dia bila kita apply glossy. Nampak tak? Saya motor pas ni kalau nak pergi ride mana-mana boleh apply. Motor helmet.